UMNO ke sampai sekarang ke, dia tak nak terima kesalahan dia pasal tabung haji. Tabung haji rugi sampai 30 bilion tau. Tahun 2018. Bila kerajaan Tun Mahathir dahulu ambil alih, ada 30 bilion yang perlu disuntik balik. Kalau tidak, tabung haji itu bungkus. 30 bilion. Jadi daripada 30 bilion itulah kerajaan kena ambil balik aset dia toksik yang rugi semua ini. Kemudian terbitkan bond, ambil duit 30 bilion, 29 lah lebih kurang. 30 bilion bagi kat tabung haji. Dari situlah tabung haji masih boleh berfungsi. Tapi kalau dah rugi 30 bilion, macam mana dia nak bagi untung hibah dia tinggi tiap-tiap tahun? Sebab itulah tiap-tiap tahun 3%. Dia ada 30 bilion. Sepatutnya 30 bilion itu dibayar sepenuhnya tahun 2026. Tak boleh bayar, tunda lagi. Ada dengar orang UMNO mengaku. Bila bentuk kerajaan awal lewat tahun 2022, antara perkara pertama yang saya lalui di kabinet ialah pembentangan laporan Suruhanjaya Diraja mengenai tabung haji. Global. Pengurusi dia Tun Rauf, bekas Ketua Hakim Negara. Dalam kabinet tu saya baca satu-satu kan. Saya adalah orang yang paling gembira kalau laporan itu didedahkan kepada orang ramai. Sebab semua yang saya cakap tu ada kat dalam tu. Supaya kalau ada lagi lah yang tak percaya soal macam mana tabung haji ni dirompak sampai jadi macam itu, biar dia baca sendiri daripada laporan Suruhanjaya Diraja mengenai tabung haji. Saya memang nak laporan itu keluar, tapi saya tak tahu apa yang berlaku. Kita boleh nampak UMNO semua tak nak laporan itu keluar. Sebab kalau laporan itu keluar, saya ingat sampai bila-bila UMNO cakap banyak sikit saja, orang rujuk kepada apa yang telah berlaku tabung haji. Yang malangnya Perdana Menteri pergi bersetuju dengan UMNO, jangan dedahkan. Sebab itu sampai sekarang tak dedah, saudara-saudari. Kalau laporan itu keluar, dan saya harap satu hari sebelum saya mati, saya nak laporan Suruhanjaya tabung haji itu keluar. Supaya orang Melayu generasi akan datang nampak bagaimana kalau ada parti yang dia hanya menumpukan kepada kononnya pembangunan projek besar, tapi dia tak nak ubah budaya rasuah, budaya yang ada, akhirnya generasi akan datang akan menanggung hutang itu bertahun-tahun, seperti mana kita sekarang ini tanggung hutang 30 bilion tabung haji itu. Ada Khairi Jamaluddin bercakap. Ada Zahid bercakap. Ada On bercakap. Sebab itu saya dalam kempen ini jadi susah. Kita nak hentam sana, kita nak hentam sini. Hentam boleh. Tapi kita tahu bahawa generasi akan datang satu hari nanti. Bila dia tengok semua, dia kata kamu semua ni tak boleh pakai. Sama saja. Masa UMNO buat salah dengan tabung haji, bila masuk kerajaan PH yang tolong tutup. Kerajaan PH yang tak nak dedahkan laporan Suruhanjaya Diraja tabung haji. Kerajaan PH yang tolong bagi nyawa kepada BN supaya BN boleh naik. Sekarang ini, BN UMNO nampak kuat dia jauh, dia gaduh balik. Satu hari nanti orang semua akan kata korang ahli politik ni bergaduh, pumpang-pumpang. Akhirnya kami juga yang menanggung beban. Kamu balik tidur dengan 170 juta yang kamu ada.